Pertama, permainan dijalankan secara digital melalui platform Vinale App yang berkonsepkan escape game. Pemain perlu melengkapkan setiap kuis misi yang disediakan berkaitan profesion perguruan di Malaysia. Terdapat 3 lokasi misi, iaitu Fact Doors, Jung, Petzl Gross dan Dancing Stones. Jika jawapan betul, pemain dapat melepasi pintu tersebut. Sekiranya jawapan salah, pemain perlu menjawab semula soalan. Pemain akan mendapat poin setelah selesai menjawab soalan di setiap lokasi misi. Kedua, pemain yang telah selesai menjawab kuis boleh terus ke stesen permainan yang seterusnya. Setiap kumpulan akan memilih warna bola masing-masing dan akan membuat balingan bagi mendapatkan mata. Bola ni adalah 2 meter. So dari 2 meter dari sana ke sini. Okay, baik. Sekiranya terdapat kumpulan yang mendapat skor mata yang seri, ahli kumpulan tersebut akan bermain semula menggunakan dart ini dengan jarak 3 meter. Akhir sekali, mata dari kedua-dua permainan akan dikumpulkan untuk menentukan pemenang.